Kalau datang Melaka ni mesti korang nak cari coconut shake kan. Tapi ni aku nak cerita korang bukan tempat yang viral-viral tu. Ini sebenarnya coconut shake yang sedap. Korang kena rasa coconut shake dia memang lembut. Nak makan nasi lemak pun ada, donat pun ada petang-petang. Serius aku cakap, berbanding coconut shake lain di Melaka, dekat sini yang paling lembut. Harga satu cawan RM5. Kalau nak minum air kelapa pun boleh. Korang cari je Sekolah Kebangsaan Alai Melaka ni. Ini dia coconut shake Alai, yang kalau korang nak dapatkan coconut shake yang sangat lembut, lemak, sedap, kat sini. Serius, aku dah minum. Memang aku cakap, kita tak perlu nak beratur panjang, perlu nak pergi tempat viral-viral tu. Dekat sini pun dah sedap. Jadi kalau video ni lalu dekat korang, apa lagi tag kawan korang ataupun korang share video ni. Sebab aku nak cakap coconut shake Alai ni memang sedap weh. Lepas tu aku tengok dia punya penyediaan air kelapa dia memang lain macam. Aku tengok berbungkus-bungkus orang beli air kelapa dia dengan tong yang special tu. Aku rasa one day aku pergi Melaka, aku nak rasa dia punya air kelapa pula. Nampak sedap tu. Kalau korang tak percaya, cuba korang tengok dekat komen nanti. Kita tengok ada tak orang yang kawasan Alai ni nak komen sedap tak kat sini.